Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, motor berfungsi dengan baik lah. Lepas isi minyak hitam, motor dalam running dengan baik lah, insyaAllah. Baru nak apa, nak suka kena buka balik. SS ni dia punya ketam untuk gear ni. Ni nampak tak apa yang saya nampak, tunjuk ni. Ni dalam ni dia boleh bergerak. Tengok saya tolak Jadi benda tu tadi gear tak dapat nak masuk. Nampak tak? Tak nampak Mana tunjuk. Ni adalah ni ketam ni. Nampak kan lagi dah tu. Nampak dia macam tu, dia tak dapat nak masuk lagi tu. Dia tak boleh masuk. Dah lari. Jadi kena buka belah kelas, insya-Allah. Kena buka belah kelas dia. InsyaAllah. Dunia sementara tuan. Alright, insyaAllah. Kena buka semua balik. Last speed ni kena keluar balik semua. Lepas kita buka pangkuk kelas, kita buka, lepaskan pin dia belah sini. Lepas tu kita tarik dia. Ni saya lah. Saya buat, saya bengkokkan ni je. Biar dia masuk, biar dia tak keluar kan. Ini cara-cara jimat kos lah. Kalau nak tiru, insyaAllah. Untuk jimat kos, insyaAllah. Kalau tidak akan tukar benda ni, Allah pun, insyaAllah. InsyaAllah. Lepas adjust mana-mana yang penting, kita pasang balik mangkuk kelas, spring kelas ni semua. Dia ada dua wasi, satu di belah belakang, yang ni, satu lagi belah depan. Jangan hilang. Kalau hilang, isyang mat.